Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini YouTube dah bagi dah amaran dah untuk buat video konten. Kalau tak ada nanti di terminate iklan dia. Jadi hari ni kita nak buat satu konten pendek lah, nampak tak? Okay, konten pendek. Saya baru keluar daripada lebih kurang jam 6.35 lah pagi. Jadi saya nak pergi makan sarapan dekat kedai Khalifah Mesin 3. Kita cari parking dulu. Saya nak tunjukkan pada korang kelajuan dia menyediakan makanan. Ya. Parking sini. Ada kosong. Kelajuan dia sediakan makanan jom kita tengok macam mana. Dia boleh pasak. Lagi awal ramai yang dah sampai dah tertarik. Video ni mungkin tak diedit. Tengok berapa lama dia tarik dia belum sampai. Sampai dah. Jadi memang saya dah tahu lah kalau saya datang dia saya akan makan sebelum dia tahu dah apa saya nak makan. Ini orang yang tahu apa saya nak makan ni. Okey, jam selera. Assalamualaikum. Okey, dah habis makan. Sekarang 6.57 atau 6.58, lagi 2 minit pukul 7. Okey, ini kedai yang makan lah, kedai Khalifah. Okey, kita akan pergi ke sekolah. Sepatutnya sampai sebelum
7.5. Mari kita tengok. Oh, kalau tengok minyak dah nak habis. Minyak dah nak habis. Satu bar lagi dia akan klik-klik. Kita melalui bulatan masjid. Bulatan masjid ini dataran Shah Alam. Sebenarnya kalau kita ada dua pilihan, satu ke melalui Sen 15, satu lagi kita melalui Federal Highway. Saya pilih ke Federal Highway lah. Okay, sekarang ni jam 7.08. Kita belum sampai lagi dekat bulatan tu. Kalau kita sampai bulatan ni 7.10, maknanya kita akan sampai ke sekolah, mungkin akan lewat kalau jumpa lagi tersangkut di jalan macam ni. Jadi harap tak ada jumpa lah, tak jumpa jam lah lepas ni. Kalau jumpa jam je, kita akan tak sampai ke sekolah lebih daripada 7.30. Kita terpaksa tukar ke gear 2 dan kita kena tutup aircon sekejap, tukar gear 2 sebab kita akan ke bulatan yang agak banyak kereta. Jadi kena cepat, kena pantas, kena laju, kena pick up. Ini lagi satu bulatan. Bulatan ni sebenarnya kita kalau lalu 15 tadi, kita daripada sana masuk sini tu bulatan ni tak temu jam juga, jam yang kat bulatan 15 ni. Jadi yang ini pun kira jam juga. Ni pun gangguan masa. Kita dah sampai dekat persimpangan Highcom. Ni sebelah situ ada sekolah Highcom lah, SK Highcom. Ni persimpangan dia. Nanti kita ke kanan dan terus masuk ke kiri kat sini. Okey, sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.20 pagi. 7.20 pagi. Jadi kalau macam keadaan yang sesak macam ni, kalau nak pick up, apa saya buat ialah saya akan matikan aircon. Lepas tu saya akan tukar ke gear 2. Gear 2. Siapkan gear 2. Okey. Kita akan bergerak supaya pantas sebelum 7.30 kita sampai sekolah. Okey, depan ni dah sampai dah depan SK Highcom. 7.23. Okey, depan sekolah ni satu hala saja. Sana tu ditutup ya. Sana ditutup. Kalau nak kita ambil kanan lah. Okey, kita ambil kanan. Kalau nak cepat, okey, clear, jalan clear. Okey, kita masuk pintu sekolah. Okey, 7.25 sampai sekolah. Jom kita naik atas punch card. Sampai 7.26. Jadi macam itulah perjalanan saya hari ni, hari Selasa 30 hari bulan Jun 2026. Untuk konten yang kena dibuat sebelum di-terminate akaun saya oleh YouTube. Okey, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.